Assalamualaikum guys. Okey, hari ni kita nak jual ayam hok mana dah lama sangat kita pegang ni. Okey, dah boleh tayang untuk jual lah. Sebab apa? Sebab gebai ayam ni dah penuh dah. Kena cari gebai lain pula. Jadi ni ambil inisiatif kita jual lah ayam separuh daripada gebai ayam kita pegang ni. 3 ayam pula guys. Dan 3 ayam dah boleh. Okey. Bilang ni, hati lu, Ben. Hai. Tak boleh kau sekor dia tak udah guys. Dah lah ni. Air pegang tinggi ni. Nak. Oh no! Air dah lepas ni. Okey, saya alright, siap-siap metah-metah ayat ni. Time to apa ni bos? Iwak aku. IBT lah boh. Okey. Jom kita tengok. Yush. Bag. Oh wah, comel ayat ni. Siap dah mau jual balik ke kan? Kau jual. Juga. Aku duduk asal tu. Aku try tengok. Oh ni asal. Bag memang dah mau duduk molek atas. Kat tu baru dah. Boleh corner baru dah. Minta maaf lah. Ada ya tolak kau pula. Ya tak. Beli asyik rumah baru. Baik apa? Yang mau duduk molek rumah baru. Okey, saya abang ayat sudah dijual and then inilah hasil dia. Alright. Okey, alright. Jadi untuk video kali ni ini saja ya. Terima kasih.